Geng, kalau di Songkla, okay, kalau lepas dia sambil habis, kita makan dekat Islam Pai Geng. Okay. Kita tengok dia beli dah bahasa Thailand. Aisyah ha. Itu orang jual tidak suka pun. Dia mesti kat belakang suka. maknanya betul lah tu. Mapau neng katanya. Oh, aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa rupanya. Aku RM10 dia bawa 20 baht dah. Oh, dia isi kelapa. Oh, dia bagi air kelapa se. Makrona 55 baht. Ada air. Airnya ada lagi, sabar jap. Ada lagi satu. Sebenarnya apa kita beli ni Amsyah? Aiskrim, lepas tu campur dengan buah-buahan lah. Okey, kita akan masuk ke kita masuk ferry dekat Songkla. 20 baht, geng, 20 kok. Kita pakai 20 kok. Okey, patut dia tak masuk sini Adim. Okey. Oh my god. Kita masuk. Takut. Oh, Ui. Masya-Allah. Dia ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ferry okey tak? Okey. Best tak? Best. Macam mana Sawadee Cup? Saudi Cup. Sawadee Cup. Okey. Sawadee Cup. Okey. Hey. Safety. Itu tak bisa tu cakap. Ambil dah. Iya, dah sampai dah. Sampai pun. Tandas papa. Kamerang cafe papa. Ha? Kenapa ada kamerang cafe? Isha stop. Bye. Okey, depan ni adalah Koyo Island. Koyo Island. Koyo Island boleh beli ni lah. Ikan masing, hasil-hasil laut. Semua barang-barang ni. Kalau makan lebih ni, kau menanti.